Umi bakal menjadi ibu mertua saya. Saya sepatut kahwin dengan Ustaz Jazlan. Tapi Umi tiba-tiba je buat keputusan tanpa tanya saya dan Ustaz. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Setahu aku, nama kau tak pernah wujud dalam hidup anak aku dan aku takkan terima kau jadi menantu aku. Ya Allah! Ya Allah! Kenapa orang benci saya macam ni? Ya Allah! Kenapa orang tak suka saya macam ni? Ya Allah! Kenapa orang nak seksa saya macam ni? Kenapa dengan kakak kau ni Fatimah? Kena rasuk ke? Baca ayat kursi pun tahu. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ya Allah! Tasha! Umi! Buka! Balik! Umi! Dah, mau kecak. Astaghfirullahaladzim. Dah. Astaghfirullahaladzim. Gila lah. Rasuk ni. Iya, Ja. Dia pergi ketuk-ketuknya. Apa ni pintu kaca aku tu bila aku tutup tu. Kenapa? Kenapa dengan budak tu? Dah masuk hantu ke apa? Aku rasa kan dia ni ada saka lah. Aku tengok mata dia terbeliak bila bercakap tu. Dia takut aku. Tapi takkanlah disebabkan Kasih nak kahwin dengan Jazlan, si Aisyah tu jadi macam tu. Iya, dia kata Jazlan patut kahwin dengan dia. Tah bila masa Jazlan cinta dengan dia pun tak tahu. Aku rasa dia syok sendirilah. Engkau lupa ya? Engkau lupa ke? Bukan ke si Afsah tu pernah kenen-kenenkan yang anak dia tu si Aisyah dengan Jazlan. Kau dah lupa ke? Ya Allah, aku ni tak ada rasa malu ke? Kenapa kau boleh sanggup buat macam tu? Biarlah dia nak benci. Ala-ala nak benci, benci terus. Ala-ala menyerap perkasam, benci dah, benci. Sekarang ni bukan masalah benci. Ni dah memang sah-sah confirm yang nampak kau ni menghadap sangat dengan anak dia tu. Mana maruah kau? Maruah ada lah. Tapi aku tetap tak dapat Ustaz tu. Kata nak move on. Ni nampak sangat kau ni terhegeh-hegeh dengan anak dia. Lagipun kalau macam ni nampak sangat mak dia memang tak keterima kau lah. Kau tahu kan yang diorang nak kahwin? Kahwin. Fatimah, aku tak boleh lupa dia. Walaupun aku ni pelupa. Tak ingat. Semalam apa yang aku buat pun aku tak ingat. Tapi yang ni aku tak boleh lupa. Kenapa aku kuat ingatan ni? Tapi kau tak lupa Allah kan? Ya Allah.